Sis. Ya. Awak kemah saya asyik masuk ayak je. Awak ada pakai flashlight tak? Ha? Flashlight? Apa tu? Awak tak ada lagi. Sebab tu lah kemah awak asyik masuk ayak je ni. Awak wajib pakai kita orang punya flashlight kalau belum lagi ada. Sini Wani nak tunjuk ni flashlight daripada Utankin. Utankin ada keluarkan 5 jenis saiz untuk kita orang punya flashlight tau. Dan kita ada 2 jenis warna juga, warna hitam dan warna kakis. Okey, untuk saiz dia kalau awak nak tahu, kita ada saiz 200 x 150, 200 x 190, 300 x 300, 300 x 450 dan saiz yang paling besar adalah 300 x 500 tau. Jangan risau. Sebab itulah kemah awak selalu masuk ayak. Sebab awak tak pakai, jangan risau. Kalau kemah daripada Utankin, dia 100% waterproof tau. Dan jangan risau, untuk kita punya flashlight, untuk lapisan bahagian bawah, dia mempunyai silver coating. Silver coating dia lindung daripada cahaya matahari dan daripada UV protection tau. So, tak adalah rasa bahang sangat awak punya kemah. Saya pakai flashlight ni, kemah saya tak akan masuk ayak adalah. Ya, betul. Bila awak dah pakai flashlight ni, kemah awak tak akan masuk ayak tau. So, siapa yang kat sini kemah dia masih lagi masuk ayak, boleh je pakai kita orang punya flashlight ni tau. Nak dapatkan macam mana, korang boleh tekan beg kuning yang warna letak kat bawah ni tau. So, korang boleh tengok video ni sampai habis.